Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan mematangkan pembangunan model untuk pengurusan kurikulum bilik darjah. Ahli kumpulan terdapat daripada kumpulan kami adalah yang pertama, Nur Hadirah binti Abdul Halim, yang kedua, Nurul Fatihah binti Imran, yang ketiga, Siti Amira Syazana binti Muhammad Syahril, dan yang terakhir, Nur Syafisha Fu binti Muhammad Syaiful. Saya Fatihah. Untuk pengenalan, pembangunan modul merupakan proses mereka bentuk bahan pengajaran yang sistematik bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Perancangan modul yang baik dapat memastikan objektif pembelajaran, kandungan, aktiviti, bahan bantu mengajar dan pentaksiran disusun dengan secara teratur. Modul ini juga dapat membantu guru memilih teknik, kaedah dan strategi pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid. Penggunaan modul dapat mewujudkan PDP yang lebih terancang, menarik dan berpusatkan kepada murid. Modul ini dibangunkan dengan mengintegrasikan modul Assure dan teori kuantivism dalam RPH dan pentaksiran bagi memastikan PDP berlangsung secara sistematik dan berkesan. Okey, untuk pemilihan subjek, kumpulan kami telah memilih subjek Pendidikan Seni Visual tingkatan 1, unit 6, topik warna. Topik warna ini merupakan elemen asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk mempelajari pendidikan seni. Pembelajaran warna ini juga dapat membantu murid memahami konsep, fungsi dan aplikasi warna dalam penghasilan karya seni. Topik ini sesuai dilakukan dengan aktiviti hands-on, pembelajaran kolaboratif dan penggunaan bahan. Ia juga dapat menyokong perkembangan kreativiti, kemahiran visual dan aspirasi seni murid. Seterusnya, untuk slide seterusnya, saya akan bagikan kepada Nur Safisha. Terima kasih Fatihah. Seterusnya, untuk model dan reka bentuk pembelajaran. Untuk plan pembelajaran yang akan digunakan dalam subjek yang dipilih iaitu pendidikan seni visual, model Assure adalah model yang dipilih kerana dalam model ini dia membantu guru dalam merancang pengajaran yang lebih sistematik, interaktif, kreatif dan berpusatkan murid. Konsep yang dijalankan ini adalah dilaksanakan dalam pembelajaran untuk membantu murid membina pengetahuan mereka, pengetahuan hasil daripada penerokaan mereka. Kerananya juga model Assure ini dibina khusus untuk mengintegrasikan teknologi dan media dalam bilik darjah yang mana selain daripada pengetahuan yang ada, mengintegrasikan teknologi dan media juga digunakan dalam pembelajaran mereka. Disebabkan pendidikan seni visual ini memerlukan bahan bantu mengajar seperti video tutorial, gambar ajar, dan yang bersifat grafik lah, kerana dalam pendidikan seni mereka belajar itu adalah berkaitan warna, garisan. Jadi untuk penggunaan teknologi dan media tu merupakan salah satu cara untuk pembelajaran mereka. Oleh itu model Assure ini dipilihlah dalam pelan pengajaran mereka. Dan saya akan terangkan komponen satu persatu mengapa Assure ini dipilih dalam pelan pembelajaran bagi subjek pendidikan seni visual. Dalam model Assure terdapat 6 langkah dalam pembelajaran murid. Yang pertama adalah analyze learner, di mana untuk fasa ini guru menganalisis pengetahuan sedia ada murid dan menganalisis dari segi minat murid, gaya pembelajaran yang sesuai berkaitan dengan keperluan murid. Sebagai contoh, untuk topik seni, topik mewarna. Guru mengetahui, analisis sendiri, murid ni sudah tahu tentang warna apa yang berkaitan di sekeliling mereka. Dan langkah kedua adalah S, yaitu state objective. Guru menyatakan objektif yang dirancang berdasarkan DSKP bagi subjek pendidikan seni visual, di mana dengan penyataan objektif yang ada, guru dan murid sendiri dapat menetapkan matlamat mereka dalam mencapai objektif itu, sejauh mana mereka dapat mencapai. Langkah ketiga adalah tentang select media, select the method, di mana guru memilih kaedah bagaimana, bahan pembelajaran macam mana untuk mengembangkan bakat murid mereka, mengembangkan pengetahuan murid mereka.
Sama ada dia berasaskan projek, ataupun perbincangan kumpulan, ataupun berdasarkan situasi-situasi harian. Untuk langkah ketiga. Untuk langkah keempat adalah utilize the media, di mana apabila guru-guru sudah memilih kaedah atau memilih bahan, di sini guru pun memulahkan menggunakan media mereka sebagai langkah untuk menerangkan pembelajaran, mendemonstrasikan teknik, cara untuk kenal pasti, dan memberi ruang kepada murid untuk cuba mengembangkan pengetahuan sedia ada mereka dan mengembangkan pengetahuan mereka itu berdasarkan apa yang apa yang guru telah ajar kepada mereka. Sebagai contoh, untuk aplikasi bagi topik mewarna, guru-guru sediakan bahan pengajaran dan langkah-langkahnya, di mana di sini boleh kita buat aktiviti berpusatkan pelajar, dan guru boleh memastikan di setiap kumpulan tu mempunyai bahan-bahan untuk buat satu projek itulah, yang mana projek tu juga berdasarkan contoh yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya adalah require learner, di mana di sini guru melibatkan murid dalam menghasilkan tugasan setelah memilih kaedah, memilih bahan untuk kaedah itu dijalankan, dan penglibatan murid itu dijalankan di sini secara berkumpulan, di mana di sini guru boleh lihatlah murid saling berkomunikasi, saling beri idea dengan rakan-rakan untuk mendapatkan maklum balas sesama rakan mereka. Dan last sekali adalah evaluate. Evaluate ni adalah penilaian yang dibuat berdasarkan progres sepanjang pembelajaran atau pengajaran, yang mana dapat guru itu melihat sendiri hasil aktiviti yang dijalankan, sama ada ianya mencapai objektif yang diminta oleh guru ataupun sebaliknya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk terangkan teori yang ada dalam pelan pengajaran kami. Baiklah, terima kasih Faz. Saya akan sambung bahagian seterusnya. Saya Hadirah. Dan untuk teori, kami memilih teori konstruktivism kerana pada pendapat kami teori konstruktivism ini sesuai untuk subjek seni, secara spesifiknya untuk topik warna. Okey, kerana yang pertama, ciri teori konstruktivism ni adalah berpusatkan murid dan guru sebagai facilitator. Bermaksud murid tidak bergantung 100% kepada guru, mereka sendiri akan melakukan sesuatu sepanjang kelas. Di mana untuk ciri yang kedua, untuk membina pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dan kemudian ciri yang ketiga adalah kerana teori ini menggalakkan penerokaan dan penemuan. Kemudian ciri yang keempat, kami menggunakan teori ini kerana murid dapat menghubungkan pengetahuan baharu dengan pengalaman sedia ada mereka sendiri. Seterusnya, untuk pengaplikasian teori pula, kami akan mengaplikasikan teori ini dengan pertama, iaitu dengan membimbing melalui soal jawab dan refleksi. Bermaksud, pelajar bukan sahaja hanya menerima, tapi mereka juga harus berfikir sendiri dan memberikan jawapan berkenaan dengan pengalaman mereka, pengetahuan sedia ada mereka, dan kemudian kami mengaplikasikan teori dengan murid menghasilkan karya berdasarkan pengalaman, imajinasi dan kreativiti sendiri. Jadi bukan sahaja mereka hanya mendengar, kami akan memberikan satu tugasan kepada mereka supaya mereka dapat hasilkan karya mereka sendiri. Dan kemudian pengaplikasian teori yang ketiga adalah kami akan memastikan murid dapat meneroka sendiri pelbagai bahan dan teknik seni sebelum menghasilkan karya. Bukan saja tugasan, malahan bahan pun akan diberikan supaya mereka dapat merasai sendiri, meneroka sendiri pelbagai teknik yang diajar. Dan kemudian yang keempat adalah guru menyediakan situasi pembelajaran yang mencabar seperti tugasan penyelesaian masalah atau penghasilan karya. Jadi dalam PDPC kami nanti, kami akan berikan mereka bahan untuk menghasilkan karya. Baiklah, untuk slide seterusnya saya akan berikan kepada Syazana. Terima kasih.
Okey, untuk RPH kami memilih warna iaitu topik 6 tingkatan 1. Standard kandungan mempunyai 3 iaitu persepsi seni, eksplorasi seni dan ekspresi seni. Okey, untuk standard pembelajaran adalah murid boleh menjelaskan melalui perbincangan tentang warna, membuat eksperimen dan penerakan unsur warna dan juga menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerakan warna. Objektif pembelajaran ada 3 iaitu menjelaskan melalui perbincangan dan definisi warna, membuat eksperimentasi dan penerakan warna, menterjemahkan hasil daripada eksperimen. Okey, untuk kriteria kerjaya pula di akhir pembelajaran ialah menjelaskan maksud warna melalui aktiviti pemandian objek di dalam bilik darjah dan juga menyatakan sekurang-kurangnya beberapa warna dan tone warna yang mereka fahami. Untuk pelaksanaan pentafsiran ialah kami menggunakan pentafsiran formatif iaitu menggunakan kuis untuk menilai kefahaman definisi, jenis dan fungsi warna. Memilih pentafsiran ialah untuk mudah dilaksanakan mendapat dan menilai murid. Okey, pentafsiran formatif juga bersifat pantas dan ringan mesra murid, membantu guru merancang aktiviti pengukuhan dan gambaran jelas tentang terhadap kefahaman murid. Lampiran set 1 untuk induksi ialah membezakan antara warna dengan tiada warna. Okey, ini proses pelaksanaan seperti membezakan antara warna yang sebenar dengan tiada warna. Ia melalui tentang penerangan permulaan sebelum melakukan PDP. Langkah pertama adalah menggunakan slide pembentangan yang memberikan maksud warna, warna asas, warna tertier dan warna sekunder dan jenis-jenis dan fungsi-fungsi warna. Ini adalah contoh proses pelaksanaan di dalam bilik darjah menggunakan slide presentation. Okey, ni langkah kedua adalah guru menyediakan semua bahan seperti gam dan lekat dan kertas-kertas tentang warna, warna asas, warna tertier dan warna sekunder untuk kefahaman murid. Ini adalah proses pelaksanaannya iaitu murid secara berkumpulan melekatkan semua tentang definisi dan jenis-jenis warna dan salah satu grup akan dipresent di hadapan kelas untuk kefahaman semua pelajar. Okey, yang ini pula cikgu menyediakan pemandangan untuk murid mewarna. Ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh murid semasa dalam bilik darjah dengan warna bersama-sama untuk mencampurkan warna asas, warna tertier dan warna sekunder. Okey, di akhir penilaian untuk murid, guru menyediakan 20 soalan untuk mengenali tentang detail-detail warna. Ini adalah proses pelaksanaan mereka menjawab kertas soalan. Untuk rubrik penilaian kepada soalan tadi, guru memberikan 3 tahap kepada murid iaitu tahap pertama mengidentifikasi unsur warna, kedua menginterpretasikan jenis dan fungsi warna dan ketiga mengaplikasi pengetahuan tentang warna. Untuk rubrik permakanan formatif iaitu ada 3 aras. Yang pertama adalah murid yang perlu bimbingan guru kerana mereka gagal mengenal pasti, tiada kefahaman, gagal membezakan konsep dan penggunaan warna yang gagal. Aras kedua adalah memerlukan kefahaman yang lagi detail iaitu murid mengenal sebahagian kekeliruan tentang perubahan warna, keliru tentang memahami konsep dan menentukan pasangan warna, memahami fungsi secara asas. Yang ketiga adalah murid yang cemerlang yang dapat menentukan warna dengan tepat, menjelaskan fungsi warna dengan jelas, membezakan warna dengan tepat dan menjelaskan fungsi dengan tepat. Okey, untuk kesimpulannya, modul pendidikan seni visual tingkatan 1 bagi topik warna berjaya dibangunkan secara sistematik dengan mengintegrasikan modul visual dan teori kognitivism dalam RPH dan pentafsiran. Modul ini dapat membantu mewujudkan PDP yang lebih terancang, menarik dan berpusatkan kepada murid. Aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang dirancang dapat membantu murid memahami, mengaplikasi serta menilai konsep warna dalam penghasilan karya seni. Objektif pembelajaran dapat dicapai apabila murid berjaya mengenal pasti konsep, jenis dan fungsi warna serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktiviti dan pentaksiran. Okey, secara keseluruhannya, modul ini berpotensi digunakan oleh guru-guru untuk melaksanakan PDP kerana kandungannya yang lebih tersusun, praktikal dan selaras dengan keperluan pembelajaran murid. Okey, sekian, terima kasih.